Kau tengok kat kampung kawasan tempat buang sampah ni tumbuh pula buah betik ni. Buah dia bukan main, besar-besar, besar muka aku ni. Dah tak jadi tempat buang sampah lah. Tempat buang sampah yang suci-suci je. Hidup kampung macam tu lah. Belakang ni sawah padi. Dah tak jadi sawah padi dah. Sebab orang kampung dah tak menjadi petani dah. Orang kampung dah berhijrah ke bandar, yang muda-muda ni, untuk bekerja kat bandar lah. Tapi itulah, aku mengharapkan agar pemimpin kita boleh menggunakan resources yang sedia ada untuk menggalakkan orang kampung menjadi petani moden. Gitu. Macam nak jadi YB je. Aduh, pemandangannya. Tempat ni lah aku membesar korang. Bunga awan tu. Inilah kawasan rumah aku. Kat sinilah aku rasa aku dilahirkan kat sini. Kalau bukan kat sini, kat rumah sebelah ni lah. Ni rumah sepupu aku. Dulu tak macam ni lah rumah ni. Di bawah rumah ni dulu tak ada simen lah. Dia tanah. Pelan-pelan kami letak simen pelan-pelan. Kelamin aku kat sini. Aku kahwin kat sini kelamin aku. Nostalgia sangat. Dulu waktu aku belajar, aku ambil short term break kan, yang cuti 3 bulan tu, aku akan balik kampung. Sinilah aku jual burger. Korang kat sini aku jual burger. Burger aku tu fenomena sekampung. Okay, orang beratur beli. Time tu tak adalah baru-baru sekarang. Tengok ni rumah pakcik aku. Sebelah ni sebenarnya rumah pakcik aku, tapi terbakar. Tu yang aku cerita dulu tu kan, api tu dekat je nak membakar ke sini, tapi instead of pergi sini, dah pergi sini lah, dia ke sana. Tu rumah kat sana tu rumah-rumah baru dah tu. Sebelum tu tak macam tu. Kat sana kan, dekat sunset tu adalah pantai. Nanti ada masa aku bawa korang dekat pantai. Ni sana belakang tu, yang belakang rumah ni adalah sungai. Ada buaya. Inilah bilik aku. Kau tengok aircon macam tu. Ding 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 ding. Sekarang ni rumah ni abang aku yang tinggal. Sebab aku dengan wife aku, dengan mak aku, kita orang tinggal dekat Kinarut. Tapi raya tak boleh lah. Kinarut kan hari pertama kan, kenalah balik tempat kita dilahirkan. Miau ni miau yang dah menetap kat sini lah. Macam ni lah keadaan rumah Tak adalah kita bayangkan macam dekat drama-drama TV tu kan, ataupun iklan-iklan tu. Realiti rumah kampung beginilah ya. Aku tak malu nak tunjuk. Aku ni dah biasa jugalah ikut kawan aku balik juga kampung dia. Sama je aku tengok rumah-rumah tu. Yang penting meriah. Muhammad suka dah. Ni bilik aku. Aku terpaksa lah hijack bilik anak buah aku ni. Dia terpaksa lah tidur kat luar kan. Bilik ni bilik aku dulu, tapi sebab aku dah berkinarut, dia lah kat sini. Muhammad suka. Aku tidur kat lantai je lah. Kaki ni tak buat ni. Tengoklah macam nanti. Muhammad, don't steam. Yeah. Very beautiful kan? Iya. Which I wanted to show you tadi. Oh, dia tunjuk muka dia tadi cantik. Ya, di bawah tadi when I took the bag.
Yam, today we go surau. You want to follow? You want to pakai baju raya? Okay. Selamat Hari Raya. Say that. Kenapa mata tu nak? dan kemurahan. Akhlak mulia ini seharusnya dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai usaha. Okey, Pak. Ya. Selamat, salam, salam. Salam. Yuk. Yuk, yuk. Video lagi. Okay, salam lagi. Yuk, Mama. Yuk. Jom. Come sini, come here, over there, over there. Slowly, slowly. Jam motor ya. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Assalamualaikum Atuk. Assalamualaikum Atuk. Yeah, how are you? How are you, Atuk? Okay. Plant the water the plant. Water the plant. Oh la la la. Okay. Finish it lah. Okay. Alright. Another one? Yeah, another one later we give to Nenek. Bye Atuk. Bye, Atuk. Later, Nenek come. Iya.